Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, iaitu 17 Julai 2026, pihak sekolah SK Layan-Layan Kiri telah mengadakan majlis penyampaian bantuan KUAM, Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin bagi tahun 2026. Seramai 51 orang murid menerima bantuan KUAM pada hari ini. Penubuhan KUAM adalah selaras dengan pelaksanaan dasar pendidikan wajib yang mula berkuat kuasa pada Januari 2003. Sumber peruntukan adalah melalui peruntukan tahunan yang diterima daripada MOF dan sumbangan wang awam. Bantuan KUAM terdiri daripada dua jenis iaitu bantuan AMS persekolahan BAMP dan bantuan kecemasan BK. Tabung KUAM telah ditubuhkan di bawah Seksyen 10 Akta Tata Cara Keuangan 1957 berdasarkan Surat Ikatan Amanah yang telah diluluskan oleh Perbendaharaan pada 10 April 2003. Ia bertujuan memberi bantuan kepada pelajar miskin supaya tidak tercicir dalam meneruskan persekolahan selaras dengan pelaksanaan dasar pendidikan wajib yang berkuat kuasa pada Januari 2003. Selaras dengan perubahan dasar pengurusan tabung KUAM, Surat Ikatan Amanah telah dipinda dan diluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia pada 31 Mac 2023. Semoga dengan bantuan ini dapat membantu murid untuk meneruskan pelajaran mereka di sekolah.